B pula. Pada hari Sabtu, Azin menyertai latihan selama 2-4 jam. Sebelum latihan itu berlari mengirim padang untuk masuk badan. Tempoh lari kurang, ada pergerakan kurang dan tempoh jumlah masa bersenam. Okey, maksudnya dia nak tanya jumlahnya adalah bola tampar campur larian. Gitu. So, bola tampar 1/4 jam tambah larian. Dia kata kurang daripada bola tampar. Maksudnya, penggunaan tampar itu kita gunakan tolak dengan 3/5 jam. Itu. Okey, itu maksudnya. So, langkah pertama kita kena tolak lah. Kena tolak. Sebab kita tak tahu larian tu berapa. Baik, so kat sini pentingnya awak hafal sife. Sife apa? Sife jam kepada minit. Iaitu sife jam minit ialah 60. So, awak kena kenal pasti dulu apa dia kawan-kawan atau faktor-faktor nombor-nombor yang boleh jadi 60. So, jawapannya ialah 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 30. Tu semua faktor-faktor yang boleh jadi 60. Maksud cikgu begini. 2 nak jadi 60 kali 3. 3 nak jadi 60 kali 20. Tertinggal satu, 20. Maknanya tinggal sambung balik. Warna merah lah. 20, 30. Okey, so lagi sekali. 2 nak jadi 60 kali 30. 3 nak jadi 60 kali 20. 4 nak jadi 60 kali 15. 5 nak jadi 60 12. 6 nak jadi 60 kali 10. Ataupun terbaliknya lah. Okey, so dalam kes ni maksudnya ialah okey. Sekejap, awak nak tukarkan apa ni sebenarnya ni? Awak nak tukarkan kepada minit dulu Okey, so 2 jam 1/4. 4 nak cari satu bahagian. Satu bahagian mewakili 15. So maksudnya 1. So jawapannya 15 minit. Dah. Sini kita tahu yang ini pun sama dengan yang sebelah. So 2 jam 15 minit. Okey, 5 pula. So 5 kan. Nak jadi 60 kawannya ialah 12. Tapi ada 3 bahagian. Jadi 12 kali 3, 36. So jawapannya ialah 36 minit. Okey dah. So apa kita buat? Tolakkanlah dulu macam biasa. Jam, minit, 2, 15, 36. Okey, ingat lagi sekali dalam tempoh masa jangan nak buat macam biasa 5 tolak nak tak boleh punya sebelah, jangan. Cikgu nasihatkan jangan. So buat, tengok dulu 15 boleh tak tolak 36, tak boleh. Mana satu kita kena pinjam dekat jam, so maknanya kena tambah 60 minit. Kita dah tahu dah 1 jam 60 minit. So 75 tolak dengan 36. Gitu. Okey. So tolak 36 macam mana? 5 tolak 6 tak boleh, pinjam sebelah, 6 di 10. 5 tak boleh tolak 6, tapi 10 boleh tolak 6. 4 tambah balik dengan 5, 9. 6 buang 3, 3. Sampai tak cukup ruang. So dekat sini jawapannya 39. Sini ialah 1. So kita tambahkan lagi sekali dengan yang depan tadi.
So jam, minit, 2 jam, 15, campur 1 jam, 39. Tambahkan 9 tambah 5, 14 tambah 1, 5, 3. So jawapannya ialah 3 jam. Mana warna lain? 3 jam 54 minit. Dah selesai. Okey, kenapa cikgu buat tadi ni? Sebab lagi senang. Sebenarnya ada cara lain, iaitu awak samakan dia punya penyebut. Okey, kita ulang mana-mana. Ada orang dia buat dulu dalam bentuk pecahan, lepas tu baru ditukar kepada minit. Ulang mana-mana. So, macam mana nak buat kalau pecahan? Cikgu dah ajar pada sebelum ni. So, itu saja untuk B.